Ahlul Bait, dan ada orang yang melampau kepada Ahlul Bait sampai-sampai cerita halu tentang Ahlul Bait itu pun juga dipercaya. Sekarang banyak ni cerita, kalau tengok di YouTube, tengok di Facebook, buka je YouTube, oh cerita palsu-palsu, cerita halu daripada yang mengaku Ahlul Bait ini banyak sangat. Bahkan ada yang tak solat sampai 40 tahun. Macam-macam dah. Saya pun sakit telinga saya dengar orang ni. Kenapa orang ni boleh ada di negara ini? Ternyata ada yang backup. Siapa yang backup? Orang yang melampau dengan Ahlul Bait tadi. Namun Ahlul Sunnah wal Jamaah khairul umur awsatuha, di pertengahan. Tak melampau sehingga melebihkan ia kehormatan ia daripada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melampau. Kadang-kadang kalau melampau nanti melebihkan seolah-olah Ahlul Bait. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni belum masuk tajuk ni jemaah. Masih cerita tentang Ahlul Bait. Mukadimah ni baru. Jemaah, kalau kita lihat orang Syiah bercerita tentang Ahlul Bait, yang mereka sampaikan Ahlul Bait itu siapa? Ali, istrinya Fatimah. Lepas tu anak nikahan. Isteri itu termasuk keluarga kita tak? Atau orang luar? Keluarga kita, bahkan hubungannya lebih rapat, bahkan rahasia kita boleh diketahui. Sesuatu yang kita tak boleh tampakkan, tak boleh nampakkan di hadapan orang lain, bahkan di hadapan emak kita, di hadapan ayah kita, kita boleh tampakkan di hadapan pasangan kita. Betul tak? Isteri kita termasuk keluarga kita. Tak pernah ada orang kata, siapa yang di sana, oh itu bukan saya, itu bukan keluarga saya, keluarga orang tu. Tak pernah. Tetap dikatakan itu keluarga saya, sebab itu isteri saya. Lalu bagaimana dengan isteri Nabi SAW? Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 34. Ayat ini panjang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai isteri-isteri Nabi, kalian tak sama dengan perempuan-perempuan lain. Dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Wahai para isteri Nabi, kalian tak sama dengan perempuan-perempuan lain. Ini taqaitunna, jika kalian bertakwa, fala takhda'na bil qaul. Jangan berlemah lembut dalam bercakap. Jangan cakap menye-menye. Tahu menye-menye? Apatah lagi mendesah-desah. Ustaz, apa kabar Ustaz? Apa ni? Okey. Jangan. Jangan. Dan jangan cakap menye-menye. Ya, okey ya. Macam pondan. Tak boleh. Okey Ustaz, bila Ustaz sampai? Iya. Berapa lama Ustaz sini? Tak boleh macam ni. Tak boleh. Fala takhda'na bil qaul. Jangan kalian menye-menye dalam bercakap. Ini nanti jadi permanen pula orang kata menye-menye. Teringat kata sama Muhammad menye-menye. Sebab fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Nanti ada orang-orang yang hatinya sakit berniat jahat dengan engkau wahai isteri-isteri para nabi, tapi ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Banyaklah menetap di rumah, jangan kalian keluar asik berlepak di sana di sini dan berhias seperti mana berhiasnya wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Wa aqimnas salata wa atinaz zakah, dirikan solat dan tunaikan zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasul. Ini tengok ni, ini cerita tentang siapa? Isteri Nabi. Wa aqimnas salata wa atinaz zakat wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Tengok Allah sebut apa?
Allah suruh kau buat macam ni, jangan cakap menye-menye, banyak menetap di rumah, jangan berhias, dirikan solat, tunaikan zakat, taat pada Allah, taat pada Rasul. Apa tujuannya? Allah nak hilangkan rijs, dosa daripada kalian semua wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ini cerita siapa ni? Isteri Nabi. Lalu Allah tetapkan bahawa mereka adalah ahlul bait. Mereka adalah ahlul bait. Jadi isteri Nabi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, para isteri Nabi, ya. Para isteri-isteri Nabi, mereka juga termasuk ahlul bait. Lalu bagaimana dengan orang Syiah yang menafikan isteri Nabi ahlul bait? Nampak kan? Jadi apa niat mereka? Niat mereka terselubung. Mereka nak puaskan syahwat mereka. Lalu mereka supaya amalan mereka tak dipertikaikan, lalu mereka letakkan nama ahlul bait di depan, seolah-olah mereka cintakan kepada apa? Kepada Nabi dan keluarga Nabi. Padahal hakikatnya dia benci dengan Nabi dan keluarganya. Dan ini banyak berlaku jemaah. Berapa ramai orang zaman sekarang mendakwa dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ketika dibagi kepada dia, inilah sunnah Nabi, inilah sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Ini ada terletak di mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada di sana. Tinggal tengok je lagi. Jangan buat amalan yang bercanggah daripada yang diajarkan oleh Nabi. Lalu apa? Kerana punya satu kebiasaan, ternyata kebiasaan mereka bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, lalu mereka bela diri mereka dengan katakan, itu bukan sunnah Nabi, itu sunnah Wahabi, kata dia. Sekarang orang ni macam tu jemaah, nak backup diri dia, supaya amalan dia tak dipertikaikan. Hujahnya satu je, engkau Wahabi. Kononnya dengan hujah tersebut dia boleh jadi menang. Bahkan bukan hanya dalam bab agama jemaah. Bukan hanya dalam bab agama, bahkan dalam bab politik pun, ketika ada orang lain yang mempertikaikan kebijakan dia, maka dituduh Wahabi. Dan ini yang baru-baru ini, di mana seorang aktivis yang mana ia komplain tentang ada tambang nikel di Raja Empat, kemudian diwakili oleh seorang tokoh agama daripada geng sebelah. Kemudian ketika tokoh agama itu kalah dengan aktivis yang masih muda, jawapan satu je, inilah pahaman Wahabi. Entah ke mana pula Wahabi. Dari mana satu Wahabi? Wahabi ini adalah orang yang berusaha membersihkan sesuai dengan tekstual. Dia tak nak kacau tekstual. Apa yang ada tekstual, memurnikan tekstual. Kena nampak? Bermakna Wahabi itu berusaha kemurnian. Bermakna yang tak Wahabi, apa tu? Benda yang dalam bab politik, ketika sesuatu dipertikaikan, hujahnya apa? Engkau Wahabi. Dan ternyata orang Syiah itu juga senjata dia. Selain daripada Syiah, maka semuanya Wahabi. Engkau boleh rapat dengan Syiah, engkau sahabat. Tapi engkau bukan tak rapat dengan Syiah, maka engkau Wahabi. Siapapun, walaupun dia tak solat pun akan dituduh Wahabi. Jemaah dikasihi oleh Allah. Banyak orang menjadikan, buat satu label-label atau lakop-lakop. Tujuannya apa? Tujuannya nak backup diri dia. Atau dijadikan tadi sunnah Nabi SAW untuk topeng, supaya amalannya tak dipertikaikan. Supaya amalannya tak dipertikaikan. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita tentang ahlul bait. Baru mukadimah jemaah. Nak teruskan kajian ke tutup lagi? Dah habis dah ni. Jemaah dikasihi oleh Allah. Saya sebutkan mukadimah supaya jemaah tahu. Supaya jemaah tak anti dengan ahlul bait selepas ni. Itu maksud saya. Supaya jemaah tak salah faham bahawa ahlul bait hanyalah Ali, isteri dia dan anak dia. Bukan itu saja. Kita rujuk kepada Al-Quran, ternyata isteri Nabi termasuk ahlul bait. Okey? Boleh faham maksudnya? Sekarang, di antara ahlul bait, banyak ni. Kita takkan mungkin kongsikan dalam satu masa.
Kita akan kongsikan sedikit demi sedikit. Pada malam ini, tajuk yang akan kita kongsikan adalah, apa tajuk dia? Darinya lahir zuriat ini. Lahirnya darinya zuriat ini. Dari sini kita sebenarnya dah nampak bayangannya. Siapa yang dibincangkan di sini? Isteri Nabi SAW. Tadi kita dah cerita Ahlul Bait. Yang akan kita nak bincangkan pada malam ini adalah salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, yang mana beliaulah adalah isteri pertama Nabi SAW, dan darinya sahaja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan anak-anak zuriat Nabi SAW, kecuali satu daripada Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah, satu orang saja. Sementara zuriat Nabi SAW yang lain, yang 6 orang itu semuanya lahir daripada rahim Khadijah binti Khuwailid. Kita cerita tentang Khadijah binti Khuwailid sedikit jemaah. Khadijah binti Khuwailid merupakan orang Quraisy. Orang Quraisy. Dan dia sebenarnya ada termasuk kerabat Nabi SAW. Dia termasuk kerabat Nabi SAW. Kerabat Nabi SAW dari mana? Khadijah ni, dia punya ayah. Namanya siapa? Khuwailid. Kan namanya Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid lah. Kenapa pening pula siapa nama ayah? Dah jelas namanya Khadijah binti Khuwailid. Siapa ayahnya? Ya Khuwailid lah. Cuma Khuwailid ni kan punya ayah juga, yang bernama Asad. Dan Asad ini punya ayah juga yang bernama Abdul Uzza. Masih ingat? Masih ingat sampai sini ya? Ni kalau dah cerita tentang nasab jemaah pasti kejap lagi ni error ni. Kalau tak percaya nantilah lepas kajian ni, lepas kajian sampai di luar sana, sampai di tempat parking, siapa nama nama nasab Khadijah? Dah lupa dah, confirm dah. Kalau tak percaya nantilah tengok. Khadijah binti Khuwailid bin Asad, lepas tu bin siapa? Abdul Uzza, bin Abdul Uzza. Abdul Uzza punya ayah namanya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab inilah juga atuk Nabi SAW yang keempat. Atuk Nabi SAW yang keempat. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian bin Qusay bin Kilab. Lupa kan? Confirm lupa. Jadi, okey, kita pelankan sikit biar faham cuma. Nabi Muhammad punya ayah Abdullah, betul lah? Atuk dia siapa? Abdul Muttalib. Itu diingat ya biasa orang, Abdul Muttalib. Kita nama atuk kita pun jangan lupa, betul tak? Atuk Nabi pula nak ingat. Abdul Muttalib atuk Nabi yang pertama. Betul tak? Bermakna di atas dia kan dikira atuk juga. Kalau dalam bahasa Melayu atuk jugalah. Kalau di sini namanya apa? Di atas atuk, ayahnya atuk siapa? Buyut. Di atas buyut? Moyang. Di atas moyang? Pening kan? Itulah. Nak senang je atuk kesekian. Senang cerita. Abdul Muttalib tu atuk Nabi. Abdul Muttalib punya ayah namanya siapa? Hashim. Itu atuk kedua. Atuk kedua masuk ke atas lah keduanya. Kemudian yang ketiga Abdi Manaf. Yang ketiga di atasnya Qusay bin Kilab tadi. Yang keempat. Boleh faham tak? Sementara Khadijah binti Khuwailid, atuk dia namanya Asad. Atuk dia Asad, atuk pertama. Atuk kedua Abdul Uzza. Atuk ketiga Qusay. Jadi lebih sanadnya ke Qusay itu lebih dekat daripada Nabi SAW. Lebih dekat. Dan sebab apa? Sebab memang Khadijah binti Khuwailid
lebih tua daripada Nabi SAW. Beliau lahir di tahun 60 di tahun 68 sebelum hijrah. 68 sebelum hijrah. Sebelum hijrah 68 tahun sebelum hijrah beliau lahir, dan beliau meninggal 3 tahun sebelum hijrah. 68 kurang 3 berapa? 68 kurang 3 65. Umur Khadijah berapa? Itu pun ini nampaknya daerah dah. 68 kurang 3 berapa? 65. Jadi Khadijah berapa umurnya? 65 lah. Kan lahirnya 68 sebelum hijrah. Okey? Sebelum hijrah. Kemudian meninggalnya 3 tahun sebelum hijrah. Jadi 65 lah umur dia. 65 umur dia. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah binti Khuwailid merupakan perempuan bangsawan, perempuan kaya, yang mana kekayaan ini beliau gunakan untuk apa? Untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Di sini ada khilaf di antara ulama. Ada yang pandangan yang masyhur, bahkan di dalam kitab-kitab sirah, jemaah akan jumpai ketika itu Khadijah berumur 40 tahun. Ini pandangan masyhur nih jemaah. Di dalam kitab-kitab sirah menyebutkan itu. 40 tahun, sementara Nabi ketika itu umur 25 tahun. Umur 25 tahun tak ada khilaf di antara jemaah. Di antara para ulama, di antara muarrikhin, ahli-ahli sejarah, tak ada yang khilaf. Umur Nabi menikah ketika itu umur 25 tahun. Jadi kalau jemaah masih 23 tahun, masih ada baki 2 tahun lagi. Kena cepat cari jodoh. Kalau lebih 25 tahun belum kahwin lagi, macam mana? Menyelisih Nabi kah? Tengok dulu. Kalau sebab banyak pilihan, ya. Tapi kalau tak, boleh jadi takdir belum berpihak kepadanya. Kadang-kadang segelintir orang saya tengok jemaah, dia ni anak-anak bujang lah, anak-anak bujang ni kadang-kadang dia masa dia nak kahwin, dia ni Europe, dia pilihnya lebih macam minta yang perfect. Dan ini pernah berlaku pada saya dulu. Datang orang jumpa saya, Ustaz kan ramai ni jemaah termasuk akhwat. Ya, kenapa? Wanita itu tungkal mar'ah li arba', wanita itu dinikahi 4. Wah, hafal kau dalil. Terus li jamaliha, kerana fizikalnya, kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana agamanya. Pilihlah agamanya. Jadi sekarang Ustaz, kalau Ustaz jumpa seorang akhwat yang ada agamanya, ada ininya, fizikal itu, bagi tahu saya Ustaz. Saya cakap apa? Kalau saya dapat saya ambil. Saya takkan bagi engkau. Apa saya bagi engkau? Senang sangat kau dapat 4-4-nya, kau bagi 4-4 perempuan ni. 4 syarat ni ada. Jamal, maknanya cantik, lepas tu hartanya, keluarga keturunan baik-baik, kemudian agamanya. Mana ada akhwat macam ni? Mana ada akhwat? Sebutlah. Ada tak? Sana, ada tak di sini? Tak di sini. Di luar pun ada tak? Tak ada. Pasti ada kurang. Mungkin dia cantik boleh. Mungkin harta ya, tapi agama belum tentu kuat. Mungkin agamanya bagus. Hartanya banyak tapi tak berapa beautiful. Jadi tak ada yang perempuan seperti ini. Begitu juga tak ada lelaki yang macam ni. Jadi kalau nak cari jodoh, tengok ke cermin. Sejauh mana kita carilah yang sekufu. Ni kadang-kadang nak minta lebih daripada dia. Minta lebih daripada dia. Ini yang menyebabkan jadi bujang lapuk. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah ketika umur 40 tahun, dan ini pandangan majoriti para muarrikhin. Cuma ada pandangan yang berbeza, iaitu ketika mereka mengatakan bahawa umur Khadijah ketika itu 28 tahun. Dan ada juga yang punya pandangan umur 30 tahun. Alasannya apa? Alasannya Khadijah itu
Dia mempunyai anak, melahirkan anak, 6 orang anak. 6 orang anak dilahirkan oleh Khadijah. Kalau umur 40 tahun, sekejap lagi menopause. Faham? Dan kalau menopause, dah confirm susah untuk melahirkan. Ini persepsi mereka. Tapi pandangan ini hanya sekedar ijtihad dia saja. Tak ada pun dalil yang sarih dan qat'i tentang masalah itu. Cuma yang jelas, beliau adalah isteri Nabi SAW. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ni merupakan orang yang dicintai oleh Nabi SAW dan orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Dikala itu belum ada satu pun yang beriman kepada beliau. Dan kemudian juga beliau adalah orang yang pertama kali diajarkan oleh Nabi SAW cara berwuduk dan solat. Tapi solat itu bukan solat 5 waktu ya. Solat sunat. Sebab solat 5 waktu masa tu belum lagi difardukan. Difardukan selepas Khadijah meninggal. Sebab solat 5 waktu kan ketika Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj itu berlaku selepas Khadijah meninggal. Iaitu selepas Khadijah meninggal di tahun ke-10 sebelum 10 kenabian, maka Nabi SAW pergi ke Taif. Ketika dia tolak di Taif, balik daripada Taif, di sanalah selepas itulah baru berlakunya Isra' Mi'raj dan difardukan solat 5 waktu. Oleh sebab itu Khadijah binti Khuwailid tak pernah solat 5 waktu. Bukan tak nak solat, tapi kerana belum ada kefarduan solat 5 waktu pada masa itu. Tapi beliau solat juga dengan Nabi SAW. Tapi apa yang solat dibuatnya? Solat sunat. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, didengar jemaah. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alaiha fa ahsana thana. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, apabila menyebut nama Khadijah, dia selalu memuji Khadijah dengan pujian yang luar biasa. Fa ahsana thana, dengan pujian yang luar biasa. Sampai-sampai katanya faghirtu yauman, sampai-sampai aku jealous dengan Khadijah. Aku tak pernah merasa jealous pun dengan isteri-isteri Nabi yang lain, melebihi jealousnya aku dengan Khadijah. Padahal Khadijah itu meninggal padahal Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun selepas meninggalnya Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi SAW 3 tahun selepas meninggalnya Khadijah. Maknanya dia tak jumpa dengan Khadijah. Tapi aku tak pernah merasa lebih jealous kepada isteri-isteri Nabi yang lain, melebihi jealousku aku kepada Aisyah. Lalu aku katakan, faqultu ma aktsara tadhkuruha hamra syadqi. Ya Rasulullah, engkau banyak sangat menyebut namanya ya Allah. Dia tu hanya wanita tua. Sampai-sampai engkau sebut, engkau up sangat. Lalu dikatakan apa? Qad abdalakallahu khairan minha. Bukankah Allah dah menggantikan engkau dengan menggantikan Khadijah dengan isteri-isteri yang banyak, yang lebih bagus-bagus lagi, yang lebih baik-baik lagi. Kata siapa? Kata Aisyah. Azan. Bagi laluan azan dulu jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faqultu qad abdalakallahu biha khairan minha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dah mengganti Khadijah dengan isteri-isteri yang lain yang lebih baik daripadanya. Yang lebih baik daripada Khadijah. Tapi jemaah, cuba dengar apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Sungguh Allah tak pernah mengganti seorang wanita pun yang lebih baik daripada Khadijah. Allah tak pernah mengganti pun wanita lebih baik daripada Khadijah. Padahal Khadijah itu adalah wanita tua. Dia tahu. Aisyah itu wanita muda. Ramai lagi Hafsah itu pun muda. Tapi ternyata ma'abdaliyani Allahu khairan minha. Allah tak pernah mengganti wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Sebab apa? Qad amanat bi idh kafara biyan nas. Yang mana ialah yang mula-mula beriman kepadaku ketika pada masa itu semua manusia kufur kepadaku. Kemudian wasaddaqatni idh kadzdzabani an-nas. Yang mana ia membenarkan risalah aku ketika pada masa itu orang mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha idh haramani an-nas. Yang ia korbankan semua hartanya untuk di jalan Allah membela aku. Ketika itu manusia menahan hartanya untuk membela aku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepadaku anak-anak ketika Allah daripada rahimnya, yang mana Allah tak rezekikan kepadaku anak-anak daripada wanita lain. Jemaah dikasihi oleh Allah. Inilah menyebabkan Nabi SAW sangat cintakan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ia manusia yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW.
ia jaga Nabi, ia hibur Nabi, ia membela Nabi. Ketika itu tak ada orang yang membela Nabi SAW. Dan inilah sebenarnya sungguh cinta yang mulia. Inilah cinta yang mulia. Dan ini sebenarnya pengajaran untuk kita semua jemaah. Jika ada orang yang sayangkan kepada kita, cintakan kepada kita, ketika kita bukan siapa-siapa dan tak punya apa-apa, hargai dia. Dialah yang insya-Allah sayangkan kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang cintakan kepada kita, hormat kepada kita, ketika kita dah punya segalanya, belum tentu ia cintakan kita. Boleh jadi ia ada kepentingan-kepentingan tertentu, yang jika kepentingan itu dia tak dapatkan dari diri kita, maka dia akan tinggalkan kita. Kerana sungguh sifat manusia itu akan mula tampak ketika kita tak menguntungkan untuknya. Jemaah dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu saya nasihatkan kepada para ikhwan sekalian, para jemaah sekalian, jika ada jemaah ketika itu bukan siapa-siapa dan tak punya apa-apa, dan isteri jemaah setia dengan jemaah, maka jaga dia dengan baik-baik. Jangan kerana syahwat akhirnya jadi tukar tambah dengan alasan mengikuti sunnah. Dengan alasan mengikuti sunnah. Jangan hanya kita memperturutkan syahwat lalu kita gunakan nama sunnah. Saya tak menafikan tentang syariat poligami. Saya tak menafikan. Kalau kalian siapa pun yang nak poligami, sila. Tapi jangan sampai apa? Sampai tukar tambah. Yang namanya poligami dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga. Bukan dari satu diceraikan kemudian ganti satu. Itu namanya tukar tambah, bukan poligami. Lalu mencintakan yang baru dan ceraikan yang lama. Kadang segelintir ikhwan kita, bahkan juga yang terlibat di sini, kadang segelintir para ustaz, demi menyelamatkan janda dan menjandakan istrinya sendiri. Kononnya nak selamatkan janda fulan, kasihan janda ini, tapi dijandakan istrinya. Nak poligami up to you, tapi jangan jandakan istri. Ini sebenarnya yang perlu dicontoh, dan inilah sunnah Nabi SAW. Ada ni, saya tengah bincang-bincang dengan kawan-kawan saya. Ketika saya berkumpul dengan kawan saya, ketika itu, ini ustaz-ustaz ni jemaah. Lepas tu si fulan berkahwin dengan orang kaya, Masya Allah. Lepas tu, kau dah yang lama macam mana? Yang lama lepas. Apa kata kawan yang satu lagi, kami bertiga, oh dia ni dapat Khadijah. Dapat apa? Dapat Khadijah. Engkau kahwin dengan yang ketiga ni, yang kedua ni, engkau kahwin dengan yang kedua ni ketika status kau dah jadi ustaz atau sebelum jadi ustaz? Dah jadi ustaz. Berarti bukan Khadijah. Khadijah kawankan Nabi SAW ketika Nabi di bawah. Belum ada orang pengikut Nabi. Bahkan orang mendustakan Nabi. Tapi dialah yang pertama kali membenarkan Nabi SAW. Ketika orang takut mengeluarkan duit 1 sen pun untuk membela Nabi, tetapi Khadijah dah keluarkan semuanya untuk membela Nabi SAW. Sementara engkau sekarang dapat ini sebab apa? Sebab engkau ada status. Kalau engkau tak ada status ustaz, belum tentu dia nak dengan kau, kata dia. Baru terdiam. Khadijah mana? Baru terdiam. Kadang-kadang saya pun dengan kawan-kawan saya sound je jemaah. Itu sebab kadang-kadang kawan pun takut-takut juga cakap dengan saya. Saya kalau tak betul tu saya cakap je. Walaupun dia master ke doktor, kalau saya salah cakap je. Jangan kau samakan Khadijah dengan isteri kau, lain. Kau boleh samakan dengan perempuan lain, Khadijah lain. Khadijah merupakan wanita istimewa, wanita mulia. Oh ustaz, tapi dia tu kaya. Kaya tak semestinya, banyak wanita kaya tapi tak sama dengan Khadijah. Bahkan isteri-isteri Nabi SAW sendiri pun, apa kata Nabi SAW? Ma abdalani Allahu khairan minha. Sungguh Allah tak pernah mengganti pun seorang wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Yang cakap tu bukan saya, Nabi SAW. Jadi dari sini kita faham jemaah. Dari sini kita faham. Ingat, kita juga orang walaupun dah mengaji, jangan ingatkan kita selamat daripada syaitan. Syaitan akan menggoda kita.
Syaitan tu akan menggoda kita daripada apa? Kalau kita tak digoda melalui syubhat, maka kita akan digoda melalui syahwat. Mungkin kita selamat daripada ustaz-ustaz yang selalu mengedarkan syubhat, tapi belum tentu kita selamat daripada ustaz-ustaz yang mempertonjolkan syahwat. Kerana kadang-kadang segelintir ustaz-ustaz pun juga ada yang melampau dalam syahwat lalu diajarkan kepada jemaahnya. Saya tak menafikan dengan adanya syariat poligami, sila poligami tak ada masalah. Kalau berani, itu je. Bukan kalau nak semua, mungkin kalau sini tanya nak tak? Nak. Berani tak? Belum tentu. Ya kan? Nak je tapi belum tentu berani, ya kan? Cuma dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita faham bahawa dari Khadijah lah Nabi SAW mempunyai anak 6 orang. 6 orang. 2 lelaki, 4 perempuan. Dan semuanya meninggal sebelum Nabi SAW meninggal, kecuali satu, iaitu Fatimah binti Muhammad SAW. Qasim, anak Nabi SAW yang lelaki yang pertama, meninggal masa kecil. Abdullah, anak Nabi SAW juga, yang bungsu, itu pun meninggal masa kecil. Adapun anak Nabi SAW yang 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam, maknanya mereka menjumpai masa-masa Islam. Tetapi semuanya meninggal kecuali Fatimah. Semua meninggal sebelum Nabi SAW kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan selepas Nabi SAW meninggal. Kenapa? Kerana terlampau bersedih. Emak dah meninggal, ayah meninggal, adik-beradik meninggal semuanya. Kerana menanggung sedih, akhirnya apa? Sakit. Qadarullah, memang orang pun semuanya akan meninggal. Cuma kerana menanggung sedih, akhirnya dia sakit-sakit dan meninggal. Tapi tak pernah dalam satu riwayat Nabi SAW yaqadhah, bangkit lalu datang jumpa Fatimah. Wahai Fatimah, tak payah sedih, aku abah engkau ada di sebelah engkau di sini. Tak ada pun. Mana carilah riwayat? Hatta riwayat palsu pun takkan ada. Lalu ada geng-geng konon yang mengaku keturunan Nabi, dia buat cerita palsu. Kalau ada jemaah tanya kepada seorang tuan guru tentang bila terbaik bangun rumah, maka tuan guru kata, sekejap dulu, saya nak masuk bilik. Maka Nabi masuk ke bilik tuan guru dalam keadaan yaqadhah. Amboi, syaitan betul ni tuan guru. Penghinaan kepada Nabi SAW. Nabi hanya datang untuk nak tetapkan bila bangun rumah terbaik. Sementara banyak fitnah-fitnah yang meninggal, fitnah-fitnah yang besar selepas Nabi SAW meninggal, Nabi tak datang. Inilah penipuan atas nama agama, atas nama Nabi SAW yang disebutkan oleh Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempatnya dalam neraka. Ketika kita selamat daripada berdusta atas nama Nabi SAW, maka bersyukurlah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia istiqamah hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Okey, cukuplah dulu sampai situ je. Saya kalau diteruskan panjang. Ada pun cerita tentang anak Nabi yang lain, nanti kita ceritakan di sesi yang lain. Kemudian isteri-isteri Nabi yang lain nanti kita akan ceritakan. Dan ini pun dah saya short, sebab kalau saya cerita panjang lagi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Khadijah, saya rasa sampai pukul 9 tak habis. Okey, sampai di situ dulu jemaah. Ada soalan? Nih, saya jawab soalan yang ada di MM channel sekejap ya. Akhwat, kalau ada soalan boleh tulis. Ada masa lebih kurang 5 minit. Hantar ke depan, kertas tu nanti diambil oleh tim saya. Ni saya jawab dulu soalan yang ada di MM channel. Hayyakallah Ustaz, Allah yuhayyik. Apakah zalim jika menempatkan 2 isteri dalam satu rumah? Syukran. Ni orang nak kahwin 2 tapi tak mampu. Tak mampu beli rumah lain, akhirnya dikumpulkan 2 isteri dalam satu rumah. Kalau nak nikah tu bagilah finansial mampu sikit.
Ini orang miskin ni jemaah. Dia orang miskin tapi terlampau menonjolkan syahwat. Lalu di depannya dikatakan ikut sunnah. Sunnah siapa yang kau buat macam ni? Nabi SAW tak pernah menempatkan satu rumah isteri-isterinya berjiran, ia ada. Di mana depannya rumah Hafsah, dekat tak jauh lagi di rumah yang lain ada. Tapi dekat-dekat, tapi bukan satu bilik. Oleh sebab itu ketika Nabi SAW meninggal, Nabi meninggal di mana? Di bilik di rumahnya Aisyah, bukan di bilik rumahnya bersama-sama. Tengok, kalau nak poligami betul-betul lah sikit. Mampu ke tak? Kalau tak mampu jangan. Allah Ta'ala alam. Biar zalim, ya zalim lah. Ini ada politik. Politik saya cancel dulu. Ini ada soalan okey, mudah-mudahan dah. Daripada Firdaus, apakah sudah jatuh talak Ustaz jika suami isteri tidak bersama lebih daripada 3 bulan? Sebab isterinya sering menolak ajakan suami dengan alasan yang dibuat-buat. Kalau pagi alasannya mahu sarapan. Ini nampaknya curhat nampak. Solat duha atau solat duha atau masak. Kalau siang alasan cuaca panas. Kalau malam alasannya ngantuk, sakit kepala atau malas mandi junub malam. Setelah sering ditolak suami sakit hati kerana seolah mengemis-ngemis untuk ngajak isterinya bersama dan tak menyentuh isteri lagi. Kalau ada seorang isteri, saya nasihatkan kepada para isteri, ingat ni hadis ni. Jika ada seorang isteri yang ketika suaminya panggil lalu si isteri menolak tanpa uzur syar'i, kemudian si suami murka, maka ketika itu malaikat ikut melaknat isteri sampai subuh hari. Itu cerita dia. Kalau nak siap dilaknat, buatlah terus. Gitu je cerita dia. Dan kemudian kalau seandainya si isteri buat seperti yang tadi ini dikira si isteri yang nusyuz namanya. Isteri yang nusyuz. Dan isteri nusyuz ini kena dinasihati. Dinasihati dengan baik-baik, dibina dengan baik-baik, kalau tak dibinasakan. Kalau tak boleh bina, dibinasakan. Maksudnya apa? Wanita nusyuz kalau tak boleh, isteri yang nusyuz tak boleh dididik, maka apa yang perlu dibuat? Ceraikan. Macam tu. Cari isteri baru. Gitu cerita. Kalau alasannya yang tak syar'i, tapi kalau alasannya syar'i, dia sakit tapi dipaksa juga, ini suami yang zalim namanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Okeylah, sampai situ je. Saya tak boleh bincang ni terlampau jauh, susah pula saya. Sebab ada kanak-kanak. Tunggu dulu. Ini 18 tahun ke atas semuanya? 18 tahun ke atas kan? Alhamdulillah. Takut silap pula cakap saya tadi. Ada lagi soalan? Habis? Cukuplah sampai situ ya. Itu saja boleh saya kongsikan pada malam ini yang betul datang daripada Allah, silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejahatan saya sendiri. Kepada Allah saya minta ampun dan kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.